Okey, Assalamualaikum, salam Isnin. Okey, sampai lagi satu viewers saya akan buat proses untuk cat pada bahagian luar. Ini kebiasaan yang terjadi pada kereta-kereta yang ada sekarang, yang beli dekat Yuska ke, yang pernah touch up balik semula. Okey, dia akan jadi macam ni. Dibandingkan dengan yang warna yang original lah. Original masih kilat. Tapi yang ni bumbung semua dah habis lah. Biasa jadi kereta-kereta sekarang pun, kereta baru pun 5-6 tahun pakai dia akan jadi je macam ni. Warna dia mati. Okey, saya akan buat untuk cat pada bahagian luar lah. Ni dah pecah. Kita akan grind semula simen. Okey, saya akan buat ni dalam, tengoklah, 7 ke 10 hari lebih kurang. Okey, kita tengok hasilnya nanti. Bila dah siap, dia akan pakai kod 0100. Okey, Proton Preview punya color rasa warna hitam lah, dia cat outside je. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Siapa-siapa kereta dia ada masalah macam ni Okey, warna pudar dah turun, clear dah habis lah macam ni. Dia beli kat Yuska ke kat mana dia buat, mungkin kereta pernah touch up semula, dia habis bumbung macam ni. Okey, tak ada masalah. Okey, boleh saya bantu untuk selesaikan masalahnya. Okey, boleh WhatsApp saya akan bagi harga. Okey, on saya buat. Okey, Assalamualaikum.